Scan lah. Banyak barang bawah ni. Padu. Sini, Pik. Pagi. Dah nak masuk tengah hari lah, kita first time main belah ni. Cerita dia hari ni kita tak rancang pun nak mengai. Kita pergi duduk kedai roti canai lepak pagi tadi. Lepas tu duduk tengok angin kuih lama kuih okey. Kalau hampa tengok kemarin kita turun trip kemarin dengan Airul. Hampa tengok kalau kata minggu lepas punya trip kan. Kalau hampa tengok ada video minggu lepas ya. Kita turun kena angin selatan tu. So kita tengok hari ni pun kalau ikut cuti kena angin selatan tau. Tapi tengok tadi makan kita duduk relax apa tengok tadi. Dia macam angin dia macam kurang sikit. Tapi ni kita try apa. Nak try min kayak mari kita try belah Penang tau. Nak jadi macam mana? Harap-harap angin tu tak apa teruk kena belah ni. Okay, so ni kita komplot bersama Hafiz Toman Bukit Merah ni seafood Toman Bukit Merah. First time kita main belah ni pun. Sebelum ni kita nak main tapi cuma tak ada kaki kan, kali ni kita dah ada partner kita ajak, kita beritahu dah. Lepas tu dia pun on. Kita pun on lah, last minute punya jalan kan. Okay. Tapi kita tak tahu nak target apa. Ni first time kita turun belah ni. So kita main sini kita nak scan dulu. Mungkin trip kali ni tak gasak. Mungkin kali kedua kita turun tu kita boleh standby apa yang perlu kat sini kan. Tempat-tempat apa semua. So hari ni kita banyak nak cari dulu tempat mana lubuk dia kat ni. Sebab ada orang baru kat ni. Okay, kita try tengok. Let's go. Kita dah lancar suka jalan, pernah patah balik pula ni. Member motor patah sekali. Alamak, motor baru kan, 65 LB. So kita nak try ni sama ni. Member kalau pakai cun tu 65 LB ni, kita nak tangkap satu lah. Tapi tu dia member DIY sekali pula. Ni kita pasang balik lah ni. Ini baru tak ghostan. Tengah ciao Ayuh. Yang kita dah sampai dekat ni Pulau Tikus. Kalau orang belah Penang ni, orang kami duk panggil ni Pulau Keramat. Dulu kita duk main casting sini weh. Dulu zaman-zaman umur habis sekolah menengah duk main sini casting kerapu apa memang. Tapi ada je geng-geng kayak duk main turun belah ni. Cuma kita tak apa nak kenal dengan depa. So kita apa segan nak follow depa kan. Nak PM, nak tanya, nak turun kat mana apa. Ni tumpang orang kata apa. Afi ni dia ada Abang Ipak dia duk main IB. So Abang Ipak ni duk beritahu jalan macam mana nak main sini. So kita dah dapat info bila kita nak buat rancak kan turun belah ni. Tu kita try tengok macam mana keadaan. Hari ni mungkin tak gasak, kita nak try dulu. Cari dia punya lubuk-lubuk dia apa semua. Mungkin next time mungkin kita main, kita lebih fokus daripada tempat mana kita nak main. Apa pun semoga ada hasil hari ni. Wih, macam rancak kat bawah ni. Macam rancak no? Try tengok weh. Dia macam batu ni. Okay, try drop weh. Kayu air tu 6 meter lah kedalaman. Anyuk lah sikit. Tak payah geruk Pik.
Oh, sini rasa selatan dia Wabit. Kena. Tapi rancak kot, tengok batu pun. Tapi seram kot Wabit. Oh dia Wabit, batu saja Wabit. Ha? Oh. Try masuk dalam awak sikit weh. Jom. Kita nak try scan kat ini pula. Tengok rancak tak rancak weh. Kita nampak macam ada kayak sebiji tau. Kita try belah ni pula. Air tak ada, air tapi belah tepi-tepi. Belah tepi ni kan. Tengok macam mana. Kita pun nak cerita pun tak tahu yang sebab kita tak bisa main ni. Kita tengok game dia macam mana. Ya, macam tu kata. Let's go, let's go. Ronda. Kita ronda lagi. Tak try. Rancak oh. Perak 3 meter. Banyak barang bawah ni. Okay, kita try tengok bawah jambatan ni tengok. Rancak tak rancak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laju mat bawah ni. 30 gram ni. Ya 3 meter. Bubu penuh. Ya je ya. 3. Oh. Ui, kerapu. Kerapu mana? Kerapu mana? Oh, main manok tau. Slide pertama kan. Kerapu mana? Ha?
Boleh kot. Selai 4 jari. Ha? Tera drift lah. Kerapu kita yang kedua. Tapi Selesai manis. Selesai manis. Tak tahu rakam ke tak. Asal tak rakam. Padu. Kerapu. Sikit ni. Mantap bang. Kerapu. Apa saya? Ada saya lapar hati ke tu. Kerapu. Rezeki. Tak salah alamat. Tak Mantap ni. Oh, saya elok Mantap. Kerapu Andaman. Kita tengok. Apa nama ni? Angin selatan ni Angin duk main lagi kuat Lek. Tu Jig Zaro 30 gram. Macam misal kita punya MK Mermaid. Ya. Rod lagi handsome Rod lagi handsome, lagi padu. Tengok sikit. Sedap. Darah. Oh. Ni ada saiz sikit Tak. Tahu apa dia. Habis pula. Boleh ni nyanyak ni. Kena cuci dulu
Hei, angkut ni. Putih apa? Okay, try. Tutup tepi tiang ni. Dia ada balon lagi ni. Tekan sikong lah. Ada weh, tak ada yang nak buka mulut tu. Ni ke 4.50 lah. Hujung-hujung lah ni. Hujung-hujung nak balik lah ni. Kita nak try. Tak boleh nak pergi sekian weh tempat lain. Angin dia tak relax weh. Angin dia tak relax. Aduh. Dia macam tu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Tak ada. Kerapu weh. Kerapu kecil. Terlili balik ni. Ya. Kita cari akses gut-gut sikit. Oh, pukat lagi. Pukat kan. Benda. Gerut-gerut. Gerut-gerut kan. Ya, gerut-gerut. Ikan banyak gerut-gerut Tadi kita kena gerut-gerut. Dapat lah. Ikan tak makan. Betul lah kita makan lah. Ikan tak makan, kita makan. Ayam berempah ni. Ajak lawa ni weh. Angin ni slow sikit ya. Esok lah. Tabur nasi dulu weh. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Hari paling gila lah. Pukul 6.20 lah. Kita nak pergi Pulau Tiga balik. Okay, kita try tengok. Hari ni betul-betul ronda kan. Walaupun main Kerami half day kan. Betul ke 12. Gila-gila lah. Kita tengok. Time ni lah kita nak uji ketahanan kita punya motor dengan ni bateri. Nak ikutkan. Hui, cow. Pergi balik. Hui, cow dah. Kita try tengok lah. Harap bateri kita dapat bertahan lah. Yang tu lah.
Sampai. Kita try tengok. Mau dah. Baiklah. Oh, kasapnya sudah. Padu. Selok ah. Weh, 2 kilo dah. Ha? Wow. Padu. Jenah weh. Dia tak makan tak apa? Ha? Lawa. Nasib baik tak mau balik ni. Tekan tu kan tu. Oh, saya padu weh. Tak sia-sia main balik lah. Tengok dia punya dagu besar mana. Elok kita rakam pula dulu makan. Ya. Oh, ui, selok mak. Kok pula. Ini saja. Okey, steady. 1 2 3. Tangan belakang ni. Tangan betul-betul beropok dah. Cantik. Oh, cantik ni. 1 2 3. 1 2 3. Tak nampak. 1 2 3. 1 2 3. Lihat. Padu amat. Sekong satu ha. Ha? Sekong satu. Apa dah? Sekong satu. Ayo. Oh, dekat satu Yang benda apa? Balung ni. Ha? Dia ada apa? Batu-batu. Kita pilih juga. Tapi diorang tak betul. Baling belah sana. Tak baling nak baling. Oh, karan lah. Habis apa putus lah punya kumpau. 3 hari. Mana? Api tak makinya. Tak maki ke apa? Ui. Oh, Pit. Jenak. Jenah. Ya. Jadi cara lah.
try. Yak dia ni. Oh. Solid elok kaki ni. Tengok geng. Gila Itu je lah. Trik sampai ke malam masa ni. Yak dia ni. Weh, kempen tu ya. Dia ni yo, Bik. Bik. Dia ni asal ni. Oh, Bik. Sini, Bik. Karam mat. Selok ni. Selok ni. Ngetak dengan lah. Dia Bik tu, Bik. Jenah ah. Dia selok, Bik. Sepi oi. Merah mat. Merah. Oh. Weh, merah weh. Merah. Dia ngam-ngam Apik. Ngam-ngam lucu, Pik. Oh. Beli lah. Apik. Karang, Pik. Karang tu. Pik. Pik, tengok ni, Pik. Oh, merah tu. Pik, tiga mak, Pik. Aduh. Padu ya amat ah. Kalau elok kena main sini. Ni. Dua sana tak ada. Dia makan dah ni. Tak, kita nak cakap yang belah mata tak betul lagi. Mantap kan. Last minute boleh jenah tengok merah kan. Merah sei jenah sei. Ish. Jenah sei merah sei. Lah pukul 7.30 kan nak balik ah. Oh. Alhamdulillah sei. Dia. Merah kan. Apa nak dikata? Terlight. Tu. Okey. Okey. Okey, mantap. Fuyo. Macam mana? 2 minit 5 minit caw. 7.30. Lagi 5 minit je tengok. 5 minit ya. Okey, mantap. Kurang. Alhamdulillah rezeki. Ni orang kata rezeki terpijak lah minit. Lah minit habis dunia nak gelap lah.
Tahu tempat tak apa, tahu tempat nanti meleng. Ah. Kita dah tahu jalan. Macam dari sini. Tak biar dek. Okey. Sadaqallahu alim. Let's go gang. Kita balik. Balik. Alhamdulillah. Jom. Cari gas. Tujuh lebih ya. Ni merah. Tempat sama dia makan. Oi. Tadi 3 rasa. Ni baru dapat. Oh, hujung baru nak makan. Dia nak ambil pun no. Oh. Daripada pagi cepat makan. Oh, depa ada geng AB turun lah. Oh. Jom. Lewat. Gerak balik kan. 7.5 weh. Dia ada 2 kilometer 2 kilometer. Jom lagi perjalanan kita. Alhamdulillah weh. Ni ada bikin kita. Wallah weh. Gorgon. Ui, gorgon weh. Merah. Ya, gorgon. Di sana apa? Ini apa yang kami kat luar sana tadi. Jauh 5 ekor ni. Alhamdulillah. Nak buat closing atas ni weh. Mungkin tak kira sampai sana mesti gelap lah ni. Dua ni pukul 7.30 pun kalau tengok memang ada gelap. Oh, member kita. Tak nak kumpau. Weh. Berbalik tak main balik? Nasib baik. Nasib baik. Tidak kumpau. Dalam minggu 3 kali turun. So, cerita dah lagu tu weh. Alhamdulillah kira mai. First time mai. Lain kali kita mai repeat lagi macam. Ya, tahu jalan tak kalut. Jadi kan kita jumpa lagi di next video. Terima kasih pada hampa yang menonton. Alhamdulillah kira bola dia bagi kat karan. Oh, dia menyecek weh. Dia menyecek rek. So, cerita dah lagu tu lah. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bye bye. Terima kasih pada hampa yang menonton. Tengok pakai batam macam mana boleh tekan tempat auto ni.